Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini 28 hari bulan Mac tahun 2026. Hari Sabtu. Saya dengan my son dengan juru ukur. Tengah buat ukur tanah dekat Bukit Katak. First time lah. Tangga orang nak ukur tanah. Kenapa? Sebab tak tahu. Apa ni? Border. Ni orang pakar. Tu alat dia yang buat ukur. Tu kawan. Okey. Kami duduk tengah ukur tanah 7 hektar. Nak tahu border senang sikit. Nanti ada apa-apa hal kita tahu border kita kat mana kan. 7 hektar tu luas lah. Rasa satu hari tak cukup. At least 2 hari. 2 hari nak ukur. Apatah lagi dalam hutan belantara macam ni. Hutan 7 hektar ni. Nak kena tebas. Ini contoh. Saya bagi contoh. Satu yang kami dah buat. Nampak tak? Dengan batu dia ada. Dengan terpacak dengan tu sekali kayu. So, bila dah pacak macam tu, saya tahulah border tanah saya kat mana. Okey, jadi sebelah sini ialah my tanah. Sebelah sana ialah tanah orang lain. Itu point dia. So aku tak kacau lah tanah orang lain. Nak bercucuk tanam pun takut silap. Bercucuk tanam atas tanah orang lain. Ni aman? Ni ke? Ni ke? Apa ni? Oh ni. Tahu tak ni apa? Aku biar. Mana sarang dia? Allah. Itu rumah dia tu. Okey. Saya baru tahu. Siapa ni bagi tahu. Nampak tak lubang? Tu. Lubang. Tu lubang. Tahu tak lubang apa tu? Babi hutan. Babi hutan. Saya dah beberapa kali terserempak dengan babi hutan dekat kawasan ni. Ini salah satu daripada rumah dia lah. Dia buat penuh dengan apa? Daun apa atas dia ni? Daun ni ya, atas. Nibung. Daun macam daun nibung macam tu. Saya ingatkan longgokan siapa yang buat ni, siapa yang bagi tebang-tebang. Rupanya babi hutan yang bagi tebang benda ni. Hai, tak nak kacau lah dia. Kang dia keluar kang, sodok kita orang semua, hambat kita orang. Itulah. Rupanya macam ni rumah dia. Saya pun tak tahu. Kalau hijau ni. Kalau hijau ni baru lagi. Dia baru lagi. Kalau hijau macam ni mana baru lagi ni. Dia solo ke apa ni? Dia seorang dia. Tak pasti. Tak pasti. Sebab yang saya nampak seekor besar gemuk. Meneroka hutan belantara bukan kerja mudah. Tapi nak buat macam ni, kita terpaksa buka laluan. Kita tuan tanah, terpaksa lah buka. Jadi tinggalkan macam tu. Berbakti pada tanah. Tak apalah, aku tak merasa apa pun. Biarlah generasi bawah aku, my offspring, anak-anak cucu nanti akan merasa di kemudian hari 10-20 tahun dia, pada masa akan datang siapa boleh lah. Sebab ini bukan tanah warisan. Sekarang ini juga diperturunkan pada saya. InsyaAllah lah nanti satu hari anak saya boleh buat macam-macam projek lah. Buat ternakan apa, ternak kambing ke, ternak lembu ke kat sini. Nampak? Boleh tanam pokok-pokok durian ke dan mendatangkan hasil. Tak apalah, kita buka laluan. Okey, nampak tali tu? Mana menghala sana lagi. Baik, ke sana lagi. Okey. That's my son, Nur Iman, dan juru ukur yang bertauliah. Okey. Tu nampak tali tu? Pasanglah di depan. Ni kami dekat ambil motel YY Gemilang Beach Chalet. Nampak dekat pantai? Nampak cantik kan pantai? Nampak dia? Okey, ni motel dia. That's my car. That's my son there. That's my son Iman. Ni tempat ni. Okey lah pemandangan sini. Satu hari dalam 120 tu okey, just fine. Okey, I stop sini dulu. Okey. Assalamualaikum.